cuci. Okey, dah sapu rata. Sekarang ambil tisu pula. Okey, buat lubang macam ni untuk kita bernafas. Ambil baki daripada yang putih telur tadi tu, letak atas tisu. Tunggu sehingga kering. Okey, tunggu dalam rasa 3 minit okey dah. Okey, tunggu sekarang kita nak buka. Lepas tu cuci. Okey, ni buka dah dicuci. Belum letak toner apa lagi. So cuba dalam seminggu dalam 1 kali ke